Tak ingat apa-apa. Sampai arwah mak abah saya panggil doktor. Saya cam muka yang selalu datang mak abah saya. Arwah Syaifat ini, dia selalu baca Yasin setiap malam, kata arwah mak. Dan arwah Suleiman. Negara dikejutkan dengan berita kemalangan ngeri melibatkan penyanyi Zaitun Samion yang turut meragut nyawa anak tunggalnya, Azirwan Abu Bakar, yang berusia 13 tahun serta seorang pemuzik pengiring, Ismail Syari. Zaitun telah koma serta bahagian kepalanya cedera parah hingga menyebabkan hilang ingatan sementara. Pada 21 bulan 2 tahun 90, saya baru balik show pada Kuala Ketil. Sepatutnya malam tu saya balik naik kapal terbang. Tapi disebabkan, yelah apa nak buat kan. Besok saya balik naik van. Saya masa tu menangis sebab banyak orang cakap ketika itu Zaitun tak ada harapan. Arwah anak saya, dia minta berhenti banyak kali. Saya kata kenapa? Dia lapar tu dia. Saya pelik juga, budak ni tak kuat makan. Kenapa kejap nak makan? Saya berhenti juga yang last kali tu. Dekat Batang Kali. Lama juga dia koma, tak silap saya. Lebih daripada 6 bulan, 3 bulan macam tu. Dia koma, tak sedar diri. Masa tu saya tengok dia macam kata terbaring. The first saya tengok dia, memang dia tak ada harapan. Masa tu, apa kata, tanda-tanda nak pergi tu dah nampak. Syaifat ini dan arwah Suleiman yang selalu datang, yang selalu bagi semangat kepada saya. Arwah Suleiman pun selalu bawa air, dia minum satu apa dengan dia. Dia kata Tun, dia menangis. Sepanjang perjalanan ini, lembah dan lurah ku lewati,